Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorana Vlog. Okey guys, apa aku nak kongsi dengan korang ni adalah tentang kronologi di mana aku menukarkan aku punya monoshock untuk motor Honda RS aku tu lah. Jadi, aku nak cerita dengan korang apa yang berlaku sebenarnya. Mula-mula sekali pada 8 April, 8 April yang lalu aku tukar monoshock aku biasalah dekat bengkel yang aku memang selalu pergilah. Kalau korang biasa tengok aku punya video, korang akan tahulah bengkel mana. Jadi aku akan sediakan gambar jugalah masa hari penukaran tu. Jadi itu adalah bukti hari penukaran, 8 April bulan 4 Okay, sekarang ni dia bulan 6. Time tu tukar. Lepas tu pada 9 April aku tengah bawa Panda. Dia punya mono dia keluar bunyi guys. Korang tengoklah video yang aku sediakan ni, dia punya mono tu bunyi guys. Tekan dengan tangan macam ni benda bunyi. Padahal baru sehari. 8 hari bulan tukar, 9 hari bulan dia dah bunyi dah tengah malam tu. Jadi pada 10 hari bulan tu aku pergi bengkel tu semula. Dan pemain tu cakap ini kena tambah minyak grease ni. Lepas tu aku minta dia tambah keraskan lah spring tu. Tapi keras pun tetap sama juga. Masa awal-awal tukar tu memang dia ada macam lembut sikit. Dia tak betul-betul keras. Jadi dia tambah keras lah. Dia kunci lagi, bagi keras lagi spring tu. Dan lepas tu pakai okey lah. Boleh lah pakai. Tapi masih terasa belakang rendah bila naik dua orang. Aku tak tahu kualiti mono tu ke, ataupun benda tu dah simpan lama ke apa kan. Dia dah rosak ke apa kan. Patutnya kena return balik lah dekat RCB kan. Mono tu brand RCB. Okey. Jadinya hari ni aku dah tukar lagi mono tu. Sebab apa? Daripada 8 April tu aku pakailah sampailah ke semalam. Kalau kata video ni aku update hari ni juga DJ semalam lah. Semalam iaitu 1 Jun guys. 1 Jun di mana berlakunya mono tu habis jadi lowered. Mula-mula aku tak sangka yang dia punya bush tu pecah atas bawah tau. Okay. Dia punya bush mono tu atas bawah tu getah dia dah pecah. Kau tengok bush dia pecah. Ini macam ni RCB punya kualiti. Aku 2 bulan tak sampai pakai. Aku tak tahu ni disebabkan kualiti ke, ataupun dia dah simpan lama kat kedai tu, mungkin dia punya getah tu dah keras. Sebab apa? Dia ambil mono tu daripada yang display punya tau, bukan ambil daripada dalam kotak. Patutnya hari tu dah ada waranti. Aku datang yang kali kedua tu dia dah kena tukar dah sepatutnya. Kalau kau buat ejen macam tu, tak gunalah ada waranti kan. Sepatutnya dia kena tukar lah untuk aku. Sebab apa, memang pakai pun tak pernah sedap. Harga dah lah mahal, 290 kan. Pakai tak pernah sedap. Jadi aku bukan nak jatuhkan siapa-siapa lah. Cuma mungkin bukan salah pada bengkel ni. Mungkin daripada kualiti produk tu sendirilah. Ini pada RCB lah. Tapi cumanya yang aku tak puas hati tu, sepatutnya masa hari kedua aku pergi selepas penukaran tu ada masalah kan. Patut dia tukar lah untuk aku bagi yang baru. Dia dah ada masalah dah kat situ. Dia bila mono tu okey, kita pakai mesti rasa sedap lah, selesa kan. Ini hari kedua aku pakai tu pun memang dah tak sedap dah. Puncanya langgar lubang. Lubang tu pun bukan dalam sangat, cuma disebabkan naik berdua kan. Korang tahulah aku badan besar kan. Takkanlah disebabkan itu dia punya mono tu terus rosak kan. Jadi bila semalam 1 Jun, 1 Jun ni bulan 6 lah. Dia punya mono tu, gas dia pun bocor guys. Kalau kata boost tu saja pecah, kita boleh tukar boost tu saja. Kita bolehlah cari juga boost tu kan. Tapi disebabkan dia punya minyak gas dia tu pun pecah juga guys. Dia punya minyak hidrolik kat dalam tu pun pecah. Bermaknanya kualiti produk tu lah. Jadi tengok, tak sampai 2 bulan aku pakai, aku dah kena tukar lagi mono.
aku kena keluar lagi modal 200 lebih. Duit bukan senang cari. Itu pun susah aku nak cakap. Jadi hari ni aku dah tukar lah mono baru, mono daripada brand TSR. Dah bogel. Yang ni tadi masa aku balik daripada bengkel aku dah try lah. Lalu dekat bumper, dekat corner kan, dia ada membuai atau tak. Yang ni memang awal-awal pasang pun aku dah rasa dia memang puas hati lah. Cuma dah keraskan sikit spring tu dan dia ada adjust dia punya keras, soft hard dia punya mono tu. Dia boleh adjust. Dia ada berapa klik aku tak pastilah sebab dia dah adjust siap-siap tadi. Untuk keberatan aku yang sesuai lah. Dia boleh keraskan juga spring. Lepas tu dia boleh soft hardkan dia punya spring tu. Dia ada adjust dia. Nanti tengoklah dalam video yang aku bagi tu, rupa dia macam tu. Lagipun itu dia punya spring pun dia boleh adjust lagi banyak lagi tu. Itu pun dah keras lah. Buat masa ni memang aku perhatilah dengan spring monoshock yang ni. Jadi kita akan update lagi lah daripada masa akan datang. Adakah mono ni boleh tahan lama atau macam mana? Jadi kalau kata aku pakai, aku badan berat ni boleh tahan lama, korang pakai memang boleh tahan lah. Jadi video ni memang khas aku nak bagi tahu dekat owner-owner motor yang menggunakan monoshock dan juga berbadan besar. Korang kena cari mono yang sesuai lah untuk korang. Kalau kata mono tu tak sesuai, jadi masalah macam aku lah, 2 kali keluar duit. Benda bukan murah, lepas tu bukan senang nak cari duit zaman sekarang ni. Semua benda mahal. Kalau kata barang tu tak boleh tahan lama disebabkan keberatan badan tu kan, sekurang-kurangnya setahun. Yang ni 2 bulan lebih. Apa ni RCB? Kata kualiti kan, produk terjaga kualiti kan. Kenapa je macam ni? Jadi aku ada sedikit tak puas hatilah. Ada barang-barang daripada RCB ni boleh pakai dan ada barang-barang dia yang aku rasa tak sesuai untuk orang yang berbadan besar lah. Barang-barang RCB ni bukan maksud aku tak boleh pakai langsung. Bermaksudnya orang yang berbadan besar ni korang kena pilih yang baik-baik lah. Sebab apa? Kalau tak rugi macam ni, keluar modal 2 kali. Lagi satu, kalau kata bengkel yang jual barang kat korang tu, dia ambil daripada display yang dah memang bertahun-tahun dia gantung, janganlah. Minta yang ada dalam kotak, okey? Itu adalah salah satu kesilapan aku juga. Sebab dia ambil daripada display yang aku dah tahu memang berapa lama, dah bertahun-tahun dia gantung, dia terus masuk motor aku, jadi macam ni. Aku takut dia punya getah tu dah keras. Biasalah bengkel dia ada habuk apa banyak kan. Kena angin, lepas tu ada kena panas ke apa kan, kita tak tahu. Jadi minta yang dalam kotak. Kalau orang ambil display, korang kena check dulu barang tu berapa lama dia gantung. Korang kena pastikan. Yang ni aku dah tahu dah, dia memang gantung dah lama benda tu. Tapi aku tetap accept ambil kan. Macam yang tukar mono hari ni memang dia ambil daripada dalam kotak lah. Dia tak ambil dekat display. Ada dekat display tapi dia tak ambil dekat display, dia ambil dalam kotak. Jadi memang aku perhatilah. Dan juga untuk performance daripada mono TSR ni kita akan update daripada masa ke masa lah. Kalau kau nak tahu apakah perkembangannya lagi lepas ni tentang mono TSR ni, adakah boleh tahan atau tak, kau kena follow dan subscribe channel ni lah. Jadi kau akan tahu apa info akan datang. Jadi itu saja apa aku nak kongsi dengan korang hari ni. Ada sedikit aku berceloteh lah kan. Itu pun dah 10 minit dah tu. Jadi kalau apa-apa nanti kita akan update lagi. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.